Hai gang, welcome back to my YouTube channel Helmi Kadek Official. Apa video aku nak buat pada hari ini adalah berkaitan dengan seorang makcik yang dah start main TT dan dia menjadi viral se-viral-viralnya dengan konten yang dia dah buat. Dikatakan juga namanya adalah Kak Cik Yah dan dia mempunyai banyak konten yang mempunyai banyak view. Boleh dikatakan view dia ni jutaan view lah. Bukan senang nak dapatkan video FYP. Tapi makcik ni buat konten, dia tak perlu nak edit yang banyak-banyak, dia tak perlu buat apa semua, tak payah. Dia sendiri buat, dia sendiri post, edit tak ada, aku tengok video tu tak ada edit. Tapi video dia ni boleh dikatakan semuanya FYP. Dia FYP kat mana tu? Dekat TT, aku tak boleh sebut nama panjang kan. Video dia ni pun menarik, pada aku sangat-sangat best. Cuma aku nak bagi tahu makcik ni dia dah berusia 75 ke 79, kalau tak silap aku, kalau aku salah aku minta maaf. Tapi aku nak tunjuk dekat korang betapa bestnya makcik ni. Dia punya, bila kita tengok dia buat video tu memang sangat-sangat menarik lah. Jadi pada korang yang tengok video ni, jangan lupa like, comment dan share. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe tanda notification agar korang tak terlepas video-video menarik daripada aku. Tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi dekat kita punya video sekarang. Ciao. Ni namanya Kak Cik Yah. Korang boleh nampak tak follower dia tu berapa? 364,300. Lagi banyak daripada aku Kat sini korang boleh tengok dia punya view tu semuanya juta geng. Oh, Cik Yah masak apa yang ni? Jom kita tengok video pertama. Cik Yah masak apa? Assalamualaikum. Hari ni Kak Cik Yah nak masak hitam kambing ala utara. Oh, masak ikan kambing ala utara. Mula-mula masukkan minyak ni. Lepas tu dah panas minyak, kita tumis ni bahan-bahan ni semua. Bawang putih, bawang merah, halia. Oh, bawang putih, bawang merah. Ui. Terus tuang macam tu je. Lepas tu kita kacau dia. Lepas dah kita kacau, kita masukkan cili yang di blender. Ni dia ni. Cili yang dah di blender. Lepas tu kita bubur cili sos sikit. Cili sos. Ni cili sos. Comel lah makcik ni. Apa pun tak apa. Ni tinggal dengan cili sos kat dia. Bikin bol. Lepas tu tomato. Sos tomato Lepas tu kat dia masukkan jintan manis, jintan putih. Jintan mana? Jintan putih. Ni jintan manis. Tu jintan putih sikit, hitam putih. Hitam putih. Apa ni? Jintan. Gas. Mesti Cik Yah tak terfikir nak jadi content creator kan? Dia cuma buat video suka-suka. Sedikit kulit kayu manis. Tahu-tahu viral. Kulit kayu manis. Kayu manis apa tembuk-tembuk ni. Ni sebut kari daging. Ada gapur ni. Sebut kari daging. Ada kita kacau dia. Dah letak rempah semua kacau. Tapi nampak gaya rempahnya macam banyak juga dia letak tu. Sampai pecah minyak. Kan nak pecah minyak tadi. Nampak? Cik Yah masak, dia terpecah-pecah pun Cik Yah relax je. Aku masak telur je aku dah lari. Kambing tadi. Ini dah kambing. Kambing coba satu-satu. Tengok geng, tengah terpecah-pecah dia letak macam tu je. Kita rebus, lagi lembut sikit. Kambing kena rebus dia lembut. Banyak juga dia letak. Campur nasi ada dia letak. Tidak daging. Oh, daging.
Itu kita kacau dia. Kacau. Kacau dia. Sampai rata. Itu kita buat ayak yang rebusan tadi ni, ayak rebusan kambing tadi. Oh, air rebusan tadi. Kacau lagi. Lepas tu kita buat kicap. Oh, kicap. Kicap udin ni. Kicap manis. Kicap manis Mesti sedap kan? Kita buat kicap. Oh, dah letak kicap lagi. Mungkin tadi kurang kot. Kicap ni tak masin, kicap manis. Oh, kicap tu tak masin, kicap manis. Lepas tu kita buat lada serbuk sikit. Lada serbuk. Yang di blender buat sendiri ni, kita buat sendiri. Buat sendiri? Tengok Kak Cik yang masak ni aku jadi lapar pula. Kacau sampai masak, sampai kering sikit lah. Kering sikit. Lepas tu kita mesti cukup rasa. Secukup rasa. Allah. Kacau tu. Kalau nak rasa tak boleh bulan puasa. Kalau bulan tak puasa boleh rasa. Betul. Bulan puasa tak boleh rasa, geng. Tapi tak silap aku, kalau bulan puasa pun kita dibenarkan rasa kot untuk tahu masakan tu macam mana. Cuma tak boleh telan je lah. Just letak ke depan lidah tak salah. Tutup, ambil tutup dia. Kalau salah minta maaf lah. Tutup dia besar yang mana. Tak apalah kacau-kacau ni. Inilah. Ni dia nak dekat nak masak dah ni. Daging kambing ni dekat nak masak dah. Oh, dia nak masak. Tak lagi dalam 10 minit lagi dia masak. Dah rebus dah, dia cepat masak dah. Dah rebus mesti dah empuk kan? Lepas tu kita boleh bawang holland sikit. Tomato pun tak apa, bawang holland dengan tomato. Bawang holland, tomato. Oh, dah siap potong. Bawang holland ni dah dengan tomato. Ada cili. Bawang holland ni dia tidak ada. Dia Oh, cili tak letak? kacau-kacau. Oh, dah nak siap lah. Kalau letak bawang holland macam tu mesti dah nak siap. Tak bagi dia kering sikit je. Nak kering tu. Cantik juga kuali dia kan? Jadi sebut dalam ni. Oh, dah siap. Dah masak. Dah masak? Dia lah resepinya. Daging masak hitam utara. Daging masak hitam utara. Itu api. Oh, dah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui. Cik masak apa ni? Masak hitam daging kambing utara. Oh. Ui, sedapnya. Sedap wangi ni. Di luar pun bau ni. Luar dari rumah pun dia bau wangi. Ni dia isi saja. Banyak Dia. Sedapnya. Sedap. Ni siap masak dah ni? Masak dah cepat dia masak. Bukan dia masak lambat. Senang dia buat dia rebus daging kambing. Daging kambing, geng. Aku pekat tengok dah ni. Dia makan dengan roti, nasi biryani, nasi tomato, nasi putih. Tak.
Banyak no buat Oh, banyak kan ni. Banyaknya. Cakap aku dah siap. Dah siap. Bubur bawah ni. Bubur cabai. Hijau cabai ni. Mesti sedap. Ni adalah resepi yang Kak Cik buat hari ini. Masak ikan daging utara. Daging kambing. Masak ikan daging kambing utara. Sedap rasanya. Cepat. Ni, Kak Cia, masak. yang ni kan kalau kita buat jual, Oh, laku. Ni tengah lari punya. ni buat Kalau jual orang ni beli. Kak Cia. Kak Cia mau tak buat jual? Boleh juga. Boleh. Nak jaga ni. Kalau macam tu, nak malam esok kita buat live, kita jual. Resepi boleh. kambing masak hitam utara Kak Cia. Nak? Nak. Besok 9 malam mau tak? Okey, boleh. Ya, Andy Nabat dekat bawah tau. Ya. Ni boleh nak makan? Boleh kita makan dengan nasi berani, nasi putih pun ada, Kak Cik yang masak. Bila makan tapi puasa, makan lepas puasa nak ni jangan makan dah. Okay, Assalamualaikum. kau nampak tak? Daging kambing masak hitam utara. Mesti sedap. Bunyi pun dah sedap tu. Daging kambing kot. Oh, kalau daging kambing tu masak black pepper pun sedap juga. Tapi masak hitam utara ni aku tak pernah try lagi. Pada aku mungkin sedap lah kan. Cuba kita baca komen jap. Lama kita baca komen. Mola. Dah nampak semua akhirnya. Cuma sukatan bahan-bahan je. Hanya Cik Ya dan Allah yang tahu. Semua kena agak-agak sendiri. Resepi paling mencabar nak belajar setakat ni. Khairul Amin pun garu kepala kalau macam ni. Tak ada sukatan. Pakai campak je sudah. Janji ada rasa ada rupa. Biasa kalau masak campak-campak ni lagi sedap tau. Allahu syukur Allah dah buka hijab. Ku nampak dah dalam kuali Cik Ya. Live pertama Kak Cik Ya. Sponsor lah Mike Pak Mat oi. Dengar juga kalau tukar semua tak ada vibe ala-ala ajar cucu masak. Pakai mic dah tu. Video macam ni bukan kita masak sangat pun sebenarnya. Cuma kita rindukan sosok seorang nenek atau ibu yang dah tiada. Allah. Legend mana pakai sukat. Dia tahu je bahan. Jenuh kita nak kecap. Betul. Mak aku pun kadang masak dia campak je. Aku tengok pun macam mana sukatan dia. Tapi masakan tu jadi. Bila kita buat hancur. Mesti Kak Cik Ya pengguna bedak encounter. Jujur aku cakap, jenis masakan campak-campak dari seorang mak ni auto tu paling sedap. Betul. Legend mana pakai sordin tadi. Cuba kita tengok video Cik Yah yang lain pula Oh, dia ada post video baru. Jom. Video apa ni? Assalamualaikum. Hari ni Kak Cik Ya nak ajak buat masak. Masak? Assalamualaikum. Hari ni Kak Cik Ya nak masak udang goreng belada. Mula-mula kita tuangkan minyak. Udang goreng belada. Lepas tu dah panas, kita masukkan bawang putih yang telah Bawang putih. tumbuk. Bawang putih. Masak belada geng. Bawang putih. Bawang putih. Yang panas kita buatkan bawang putih. Ya, kita kecil-kecil sampai sini. Lepas tu kita bubuhkan kentang. Ada kentang. Kentang yang kita gaul dengan kunyit. Kerek, kentang gaul dengan kunyit. Bagi kuning. Kentang gaul dengan kunyit. Dia ada warna kuning. Oh, first time aku tengok ni. Tidak ni masuk goreng belada ni. Udang goreng belada ni tidak. Betul? Udang goreng belada. Tahan juga dia kering. Lagi empuk kentang kerek baru kita masukkan sedikit air. Oi, Sedikit air. sedikit air. Sikit betul tu. Kacau lagi. Cik Ya ni masak dia simple je kalau korang tengok videonya ni. Inilah dipanggil udang goreng belada. Ni dia kentang. Udang goreng belado. Dah tu sampai dia masak. Dia empuk. Dia empuk. Kita kacau lagi empuk. Allah.
Bunyi mercun, geng. Kita masuk ke udang. Dan kita gaul dengan kunyit. Udang-udang kita gaul dengan kunyit. Udang pun gaul dengan kunyit. Yelah, pastilah. Udang dengan kunyit. Udang makin. Kacau saja. Saya dia masak. Dengan dia itu masukkan lada. Lada sebut. Lada ni tak dia buat dengan lada. Lada sebut. Tak boleh banyak sudah. Masukkan lada. Kacau lagi. No sukatan pakai campak je. Mesti sedap walaupun campak-campak. Tapi kita masukkan secukup rasa. Secukup rasa. Betina mudah dan senang. Cepat lagi dia masak. Oh. Cepat, mudah dan senang. Cepat, mudah dan senang. Dengar tu. Cepat, mudah dan senang. Senang boleh makan. Kita rasa mudah pun makan. Budak pun boleh makan. Kita kecap-kecap tapi kita masukkan juga bawang. Bawang besar. Cili yang sudah dipotong, cili hijau. Cili hijau, cili merah. Bawang merah, cili hijau, cili merah. Ya, dia masak. Yang dia dah hiris lah. Tak, dia masak. Kacau-kacau. Kacau-kacau. Tak payah bubur garam dah, dia mati. Siap mati. Oh, dah siap? Dah masak, kita tutup api, kita boleh lah angkat dia dalam. Cepatnya udang balado dah siap. Dia lah cepat dah rangkap. Dah. Udang goreng belada. Udang goreng belada. Dia masak udang goreng belada. Udang goreng belada. Ya. Cepat gila siap. Ini udang yang besar. Sederhana besar. Udang dia pun besar-besar lah. Udang kalau Allah, banyak macam pula. Ya. Kentang degil lah. Ya. Ini adalah resipi Kak Cik yang buat hari ini. Udang goreng belada. Ni dah udang goreng belada. Sedap udang goreng belada. Cepat dan ringkas. Cepat dan ringkas. Sedapnya. Udang goreng belada. Sedap. Dah. Cuba kita baca komen pula. Video dia no edit tau. Dia just record macam tu, habis pun macam tu. Oh, duk tunggu bila Kak Cik Yah nak masukkan lada. Tup-tup dah siap. Mana ladanya? Lada tu serbuk lada. Kalau cili tu kami panggil cabai. Thank you bagi tahu. Sebab ingatkan belada tu macam sambal balado Minang tu. Kan ada masuk tu serbuk lada hitam. Oh, Penang kalau cili tu kami panggil cabai, bukan lada. Oh, okey. Mula-mula pun dah ada false start. The one and only Kak Cik Yah. Teruskan Cik Yah, telinga saya masih kat speakerphone. Dengar dah apa Cik Yah habaq bagi tahu nah. Resepi terpulang mengikut kepercayaan masing-masing. Walaupun ada mic baru, resepinya tak menjadi rahsia Kak Cik Yah. Aku rasa dia dah siap, lepas tu tengok-tengok dia lupa tekan rekod. Patut nampak bawang dah tumis bau minyak lagi kantor Cik Yah. Bukan, walaupun hakikatnya aku nak percaya kata-kata ni, tapi bukan. Kentang, carrot dia dah goreng dulu. Udang pun sama goreng siap. Tapi entahlah, sebab dalam kuali ada bawang, tapi apa pun kita enjoy. Betul? Ini betul sebab nampak kesan bawang besar kat tepi kuali. Ya. Korang boleh nampak dekat sini. Banyak tau video-video Kak Cik Yah ni yang dah jutaan view, ratus-ratus ribu. Oh, nampak?
Tapi kalau korang nak tengok lebih lagi, korang boleh layari sendirilah. Cuma aku nak bagi tahu pada korang, siapa yang nak jadi content creator ataupun apa saja yang korang nak buat untuk diri korang, percaya pada diri, buat sahaja apa saja video yang korang nak buat. InsyaAllah akan ada video yang viral daripada korang. Mungkin start daripada satu video viral tu akan menjadi 2, 3, 4, 5 yang makin viral. Amin. Aku pun berdoa harap-harap macam tu lah, sebab aku pun minat je buat konten, cuma view aku agak sendu sikit. Tapi tak mengapa, InsyaAllah kalau bukan sekarang rezeki tu Allah nak bagi, akan datang. Jadi pada korang yang tengok video ni, cuba komen apa pandangan korang terhadap Kak Cik Yah. Pada aku positif lah, sebab Kak Cik Yah ni dah berusia and then dia buat video macam tu, rekod sendiri, dia letak sendiri, dia post pun sendiri. Apa-apa pun semoga diberi rezeki yang melimpah ruah pada Kak Cik Yah dan semua orang yang tengok video aku ni, dan diberi umur yang panjang. Amin. Jadi bagi korang yang tengok video ni, jangan lupa like, comment dan share. Yang belum betul sekali, jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.